Okey, lepas tu yang ni. Yang ni Mami bagi kat Daddy. Hantaran kahwin. Tapi ya Allah, dia punya tak pakai tu geram je aku. Tapi ya. Okey, sekejap. Dia pakai, dia jarang pakai. Daddy jarang pakai. Tak tahu lah, dia tak suka kot. Masa tu Mami bagi hantaran tapi dia tak pilih lah. Mami yang pilih kan. Macam tu. Masalahnya dia dah tercabut. Tapi condition serius. Cantik lagi. Yang tu je tercabut. Tak tahu lah kenapa tercabut. Boleh kot pergi Dior balik. Video balik, lepas tu minta dia tambah balik D ni. Yang ni tak tahulah. Ni masa Mami beli 18,000 rasanya. So ni kalau pre-love berapa kita nak jual ni? Yang ni aku nak tunggu dulu sekejap. Yang ni 3,500. Yang ni Mami bagi 8,000 lah. 8,000. Ada tali dia warna hitam. Condition semua tip top. Handbag Mami semua tip top. Yang ni 10. Yang ini